Yo guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini Menteri Pengajian Tinggi lah. Okay, Menteri Pengajian lebih kurang lah. Ni 21 projek bernilai 1 bilion ringgit untuk pendidikan Sabah. Kementerian Pendidikan Tinggi meluluskan 21 projek pembangunan di Sabah dengan nilai keseluruhan 1.14 bilion ringgit untuk laksanakan mulai tahun depan. Demi nak mendekati para pengundi di Sabah ini, maka keluarlah janji-janji manis seperti ini. 21 projek bernilai 1 bilion untuk pendidikan dekat Sabah ni. Dah lah dengan aku tak nak sebut, nanti kan aku kena ban belakang. Tapi itulah hakikatnya, nak macam mana. Sebelum PRN, saya rasa Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, kau tahu kan rakyat Sabah ni macam mana nak dapatkan akses pendidikan ni. Bukannya senang tau. Masalah internet, masalah berjalan kaki pergi sekolah. Diorang pergi sekolah naik apa? Ada yang naik sampan, ada yang merentas hutan. Aduh, janji apa ni yang kau bagi ni BN? Cukup-cukup lah. Kau nak tipu rakyat apa lagi? Ingat rakyat Sabah ni nak percaya lagi ke? Selama berapa dekad BN memerintah di Sabah, rakyat Sabah ni asyik kena tipu saja dengan seorang pemimpin yang kononnya janji itu janji ni. Sudah-sudahnya rakyat yang sakit. Yang untungnya ni ini serta pemimpin Barisan Nasional dan pemimpin kerajaan. Jadi saya minta rakyat Sabah lah, apa sahaja janji daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, JRS dan Warisan, jangan tipulah. Itu hanya manifesto lah. Saya percayalah apa yang saya cakap. Bila menang nanti, diorang tak ikut manifesto ni, diorang ikut kepala otak dia je. Sakau ni tetap diteruskan. Itu saja. So, hati-hati membuat pilihan yang bijak. Undi dan Perikatan Nasional. Itu saja. Assalamualaikum.